Kerajaan negeri akan menganjurkan program hebat, iaitu Hari Esko Bertemu Rakyat pada 13 hari bulan ni. 13 hari bulan 11 bersamaan dengan hari Khamis di Seri Negeri jam 9 pagi hingga 4 petang bagi menyantuni semua permasalahan rakyat. Di program hebat ini, semua Esko Kerajaan Negeri akan datang bertemu dengan rakyat. Jadi kita akan tengok semua masalah rakyat ini akan disantuni seluruh Melaka. Jadi kalau kira betul rakyat itu untuk kawasan setempat je. Seluruh Melaka boleh datang bawa masalah cukai tanah ke, masalah tanah-tanah yang tak dapat diselesaikan ke, masalah-masalah dengan PBT, hal ehwal berkenaan dengan kebajikan rakyat juga akan diambil kira. Bukan itu saja, masalah banjir, masalah apa juga datang, suarakan untuk kita mengetahui yang sebenarnya. Kita mungkin tak dapat nak menjangkau seluruh Melaka, tapi bila rakyat datang ni, kita akan masuk dalam database sistem kita supaya kita dapat besok dalam nak merangka pembangunan Melaka, kita akan ambil kira semua maklum balas kita rakyat.